habis pulas. Tapi sebagaimana yang kawan saya bagi tahu, 38G ni boleh sampai 155. Okey, turun bukit 16 juga. Jadi bagi saya teknologi enjin terbaru Soundtest 38G ni, bagi saya tok dia memang padu lah. Saya dah test kan, kita dah test untuk dekat-dekat, memang dari segi tok dia memang padu lah. Terangkat-rangkat kan. Bagi saya segi enjin Soundtest anda jangan ragu lah. Memang bagi saya terbaik lah. Ramai yang juga cerita motor Cina ni tengoklah 2-3 tahun lagi pastinya tak ada spare part dan sebagainya. Bagi saya, kalau kita tak pakai, tak payahlah sembang kan. Kalau kita dah pakai, kita tahu apa yang berlaku, tak ada masalah kan. Bagi saya, motor-motor Harley